nak pergi orang 15 minit. Lepas minum air akan makan jepuk pun. Minta diri dulu dah. 15 minit je. Kalau zaman ni, zaman orang sibuk. Tak. Bukan mesti balik ke bawah. Minta diri dulu dah. Balik lah. Tak, 2 jam. Tak. Air tu siapa tinggal teladak bawah tu. Minum kau. Tak ada arah nak buat. Siapa tu amat bila nak balik datang ni. Ada jenis tetamu itu. Tuan rumah buat darah dah, buat letih dah. Dak alik kau. Tuan rumah tanya kau apa dah? Kali tuan rumah tanya jang, maknanya balik lah pada. Mak tu adab-adab tuan rumah, kalau tetamu kita tak mau hui balik, jangan tanya jang. Waktu dulu dia banyak kiasang-kiasang. Nah, maknanya kalau nak suruh tetamu balik, tanya jang. Hang, kau apa dah ni? Nah, tetamu yang cerdik. Oh, 11.30. Saya minta diri dulu lah. Reti bahasa. Kalau hak tak cerdik, 12.30 aku bawa. 3 kali tanya. Tak gerak. Nak tunggu pasang abang yang mak. Tak gerak lagi. Apa tu pasang kelambu depan. Tidur luar. Gerak tak gerak. Lepas mendengung tuan rumah. Awak aku anda. Ada hak awak lolok, ada orang telefon ada. Suruh anak telefon atau rumah, telefon ayah bawah. Faham tak? Ayah turun lagi. Tu telefon lah. Ayah awak cakap. Kering. Halo. Okay, tak. Ada orang mari rumah. Saya tubik selalu ni. Ada orang mari rumah. Saya pergi selalu. Oh, orang janji dengan orang. Orang janji dengan orang. Dulu hak pok darat gitu kok. Dah gerau. Lala kami kolok. Balik Natal. Balik. Faham tak?